Okay, hari ni Arif birthday. So ada dish yang Tia masak. So salah satunya kita masak lasagna. Ni yang paling mudah dan senang. So dia punya inti dah masak. Yang ini dia punya sos. So kita akan dah rendam dah dia punya kulit. So dia selesai lah, kita akan layerkan dia. Ini Ashraf request ni, dia nak lasagna yang Tia masak. Bismillah. Mari kita layerkan. So sekarang ni kita akan masukkan lasagna. So ini dia punya inti, ini dia punya kulit, ini punya sos. Dia dah ada share resepi tau. Jadi kalian sebenarnya boleh buat je anytime. Kalau masa tanya Tia resepinya macam mana? Ada. Ini adalah dish yang Tia selalu buat dekat family. Alhamdulillah family suka. Jadi first ini tangan kecuci, Tia dah cuci. Okay, dia punya layer, and then kita masukkan daging dia. But I love this lasagna, and Ashraf suka kerana Ashraf kan dia memang lidah Mak Saleh. Jadi dia suka lah macam lasagna, spaghetti, steak. Makanya kalau korang tengok kan, semua tengok dia jarang masak lauk. Lepas daripada daging, yang paling best kalau kita buat sendiri ni kan, dia punya cheese ni sebenarnya yang sedap. Banyak orang kalau kita beli, dia punya inti yang putih ni dia kedekut. Kalau kita buat sendiri kan puas hati. Hari ni kan Arif birthday, so Tia celebrate anak-anak dekat. Dia request nak ke tempat Super Park. Super Park tu dia macam tempat budak-budak lah main kan. Dan dia memang best sih sebenarnya kan. Lagi-lagi tapi dia kena umur dia 8 tahun macam tu dia boleh. 7 tahun ke atas. Budak kecil tak boleh sangat lah. So food diorang ada sediakan, dan juga Tia pun ada order, dan Tia pun ada masak. Prepare semua, dah settle semua. Nanti doakan semoga berjalan dengan lancar.